Bolehkah kita buat sedekah subuh dengan memasukkan duit dalam tabung di rumah? Sedekah subuh ini orang popularkannya. Tapi bersedekah ini tidak mesti menanti subuh. Pada bila-bila masa pun dia baik. Bila kita bersedekah, artinya kita berikan wang untuk kepentingan orang lain. Itu sedekah. Masukkan tabung di mana pun dengan tujuan bukan untuk kita, tapi untuk kebaikan orang lain. Biasa setengah orang dia pergi ke masjid, dia mesti sedia RM1 ke RM5 dalam poket, masuk dalam tabung. Tapi biasa ditekankan sedekah subuh. Saya tak pasti itu datang dari mana, tapi baik saja, okey. Saya mengkaji tengok, tapi sebenarnya sedekah waktu bila pun okey, bagus. Dia sudah diamalkan. Saya biasa, seorang tu berkata, saya biasa bersedekah subuh, teruskan. Tapi bersedekah ini waktu bila pun okey. Semuanya baik belaka. Kalau anda sudah biasakan diri bersedekah waktu subuh, teruskan saja, tak ada masalah. Yang penting sedekah, insya-Allah, ya. Bagus. Dan sedekah ini di samping saya kata bagus, tapi saya nak menambah berdasarkan hadis dan sebagainya, memang besar fadilat kelebihannya. Tapi kena ikhlas. Bila kita masukkan sedekah, contoh setiap hari, kebaikannya terlampau banyak. Sehingga para ulama mengatakan, jika kita sakit dengan sedekah itu, kita niatkan, ya Allah, berikanlah segala kebaikan bagiku dengan sedekahku. Niat. Kalau kita sakit, kadang-kadang jumpa doktor pakar pun tak baik-baik, buat sedekah. Saya berpesan itu. Jumpa doktor jenis bagi ubat tak baik, kita lemah, kita manusia. Jumpa doktor pakar, kita refer, tak baik juga. Doktor tak baik juga. Puan, boleh tak saya nak cadangkan sesuatu? Apa dia doktor? Ubat apa? Tidak. Bukan ubat, bukan pil. Bukan. Tapi sedekah. Boleh tak puan buat sedekah setiap hari dengan niat ikhlas? Pasang. Aku buat ini kerana-Mu ya Allah. Semoga dengan sedekah aku ini, kurniakanlah kesihatan padaku. Niatlah apa saja yang puan harapkan. Berikan kesihatan padaku, berikan ketenangan padaku. Kalau anak puan ni maksudnya aktif sangat, berikanlah kebaikan pada anak-anakku. Masuk sedekah setiap hari. RM1, RM2, bukan banyak. Yang mencabarnya konsistensi, nak buat selalu. Seringkali insya-Allah itu penawarnya. Dan kata ulama lagi, kadang-kala kezaliman orang ke atas kita itu jadi terpelanting. Niat jahat orang tak kena kita. Dia berniat jahat dengan kita, tak kena pada kita. Dengan berkat sedekah. Saya nak angkat itu. Jangan pandang kecil sedekah, walaupun sedikit. Duit. Okey? InsyaAllah, ya.